isu pok tiri hok rogo atau perkosa anak tiri tu, ada fan-page daripada Malaysia dah dia nak tahu penjelasan lagu mana lah. Hang ni nak minta maaf kerana banyak dah page hok duk buat isu ni. Nah, habis tu bila tak se nak apa ni, nak tambah berita lah, nak tersebar sangat luas kerana ni pun luas bercakap dah. Dah, dia kata 3 hari bulan tu dah pok tiri hok perkosa anak tiri tu dah kena igat dah di kawasan Kuala Kawi. Dia lari daripada daerah Sungai Padi pergi kepada kawasan Kuala Kawi dah. Daerah Kuala Kawi, wilayah Menara. Gitu nak sekadar tu ya. Kerana gapo boleh tak saya satunya dah banyak benar dah page hok duk cerita dalam hal ni. Dah satu. Nah, mama kita tambah so pula tu jadi banyak dah. Nah, yang kedua, nak jaga aib adik si mangsa hok kena tu, nak jaga juga maruah dia di situ. Nah, kita tak sewi jadi kom namah lah. Tu. Kita nyanyi kepada budak tu ataupun mangsa hok kena tu. Yang ketiga, nak jaga juga maruah kampung. Maruah kampung di tempat hok berlaku pok tiri, perkosa ataupun rogo anak tiri tu. Jaga maruah kampung, jaga maruah daerah. Ya karenanya mesej mari daripada hak Malaysia ni dia tanya dalam page dulu lah page Belly Channel hak lagi. Tapi nak royak dalam page ni lah Belly Channel 2 ni. Tidak ada page lain duk royak dah. Dak dia kata kalau Abang Wi Huraya ni dia boleh faham dengan molek. Kadang-kadang orang lain dia kena translate kali lagi, kena tanya orang lain pula. Orang belah alik Kelantan, belah alik siap pula. Dalam percakapan. Hak ni balik rasa supaya dengan orang lain pun kecek sama ya. Page hak Melayu dah balik saya. Page hak Melayu di 3 wilayah Selatan Thai ni dah kecek sama ya, supaya sama-sama boleh faham. Lorak tu lo ya. Nah, habis tu nak kata kes ni bila tak seluas sebar lah. Saya tahu kerana ada daerah sama ya dengan tempat berlaku tu. Nah, daerah tu lah ya. Pergi tak jauh lagi. Lalu page hak balik buat permulaan buka tu tak apa dah boleh terus pergi. Sekarang ni dulu dah bagi siapa-siapa hak ada maklumat tentang harga gapo untuk nak disebar dalam sosial media dan untuk nak beritahu tak kira berita gapo pun dah boleh hantar mesej mari ataupun dalam komen mari. InsyaAllah balik akan tolong sebar kesian dalam channel hak Belly ni. Jangan lupa kita follow ataupun TikTok Chong Belly Channel 2 ni. Ni Chong hak baru dah.